Yang pertama adalah dengan menjadi seorang freelancer. Freelancer bukan influencer. So kalau influencer ni agak sibuk dan agak mengganggu sebenarnya kehidupan anda sebagai seorang student. Freelancer berbeza. Freelancer ni adalah orang yang bekerja secara part time ataupun orang yang bekerja sendiri, terutamanya dalam bidang-bidang servis. Okey, antara servis yang anda boleh buat sebagai seorang student, mungkin anda boleh buat design, anda boleh buat translation, anda boleh buat grafik dan sebagainya lah. So untuk bagi saya lah, saya ni seorang, dulu masa saya belajar dulu, saya seorang designer ataupun ambil industrial design. Jadi saya kalau nak buat freelance, saya mudah untuk ambil servis grafik, buat logo ke, buat design pakaian, logo banner, banting dan sebagainya. So sekarang ni lebih mudah dengan adanya AI, dengan adanya Canva, anda boleh buat benda tu. Cadangan saya, anda masuk ke market international, maksudnya jual kepada Mak Saleh lah. Okey, sebab mereka ni lebih menghargai karya-karya ataupun kerja-kerja freelancer ni. Tu yang pertama. Yang keduanya, harga dia adalah bayaran biasanya USD, so anda boleh charge dengan harga yang tak mahal sangat, okey, tetapi berbaloi sebab kita boleh darab 4. So benda ni anda boleh sama ada buat posting di Facebook ataupun promote di YouTube, di TikTok, ataupun anda juga boleh menggunakan platform-platform seperti freelancer.com, Upwork dan banyak lagi lah yang ada di luar sana. Cuma benda tu agak mengambil masa. Okey, so benda ni anda boleh buat seminggu sekali ataupun anda boleh buat pada waktu cuti. Okey, pada waktu cuti tu anda buat betul-betul, sebab biasanya kalau universiti kan cuti dalam sebulan, kadang-kadang 2-3 bulan cuti SEM kan, lama. So ambillah masa tu untuk create anda punya portfolio dan buat servis freelancer.